Berita kekalahan itu tersebar merentas empayar menuju ibu kota agung, Ctesiphon. Maharaja Parsi meledak kemarahan dan sedar bahawa orang Arab bukan lagi sekadar perompak gurun, tetapi tentera penakluk. Maharaja Parsi mengeluarkan arahan untuk membina angkatan perang yang baharu yang akan dihimpunkan di Ubula, sebuah pelabuhan yang kaya dan nadi ekonomi Empayar Parsi serta pintu perdagangan ke India. Seorang bangsawan dan jeneral berpengalaman dilantik. Namanya Qorin. Tidak seperti Hormuz, dia lebih berdisiplin, berpengalaman dan dahagakan kemenangan untuk menebus maruah Empayar Parsi. Tentera yang dihimpunkannya lebih besar, bersenjata berat dan lebih lengkap. Strateginya mudah, segera hancurkan Khalid dan ancaman Arab yang sedang berada di selatan. Wah, menarik kan kisah tadi? Kalau nak tahu sambungannya, jom sama-sama tonton di Durio Plus. Imbaslah kod QR berikut untuk ke channel Pi TV di Durio Plus.